Hai, you tahu ke, I punya bilik kan sangat sempit itu ruang. So, apa katil yang sesuai untuk I letak? Oh, ada. Kita gunakan folding bed ni untuk jimatkan ruang. Sebab kalau kita beli katil dengan almari asing, so dia akan membuatkan lagi ruang tu menjadi sempit. Dengan adanya folding bed ni, kita tak perlu membazir ruang dan lebih banyak ruang yang kita boleh simpan. Macam yang saya cakap tadi, kenapa dia menjimatkan ruang? Sebab kita dah ada satu set katil dengan almari. Dan kita juga ada beberapa storage dekat atas. Untuk almari, kita ada 12 unit almari. And then, dia ada 2 tempat sangkut. And ada satu lagi storage ke atas. Okay, untuk storage dekat atas ni, kita gunakan latches push to open door magnetic. Yang mana kita perlu tekan saja and then dia dah akan buka dengan sendiri dia. So, tekan saja. Okay, untuk katil ni pula, kita boleh angkat dia dan lipat. Macam saya cakap tadi, nama dia folding bed. So, kita just perlu angkat dia. Angkat. Dan tolak saja. So, bila kita angkat, kita boleh kunci dia. Dan dia akan menjimatkan lebih banyak ruang dekat sini. So, lepas kita dah guna katil ni, bangun, kita boleh simpan dan kemas, tutup. So, kita boleh buat aktiviti yang lain dekat ruang yang tersedia ni. Jadi, untuk buka dia balik, kita boleh pusing saja kunci and then kita tekan button kat tepi tu and then tarik. Kita tarik. Okay. Jangan risau sebab katil ni selamat untuk semua jenis golongan termasuk kanak-kanak. Sebab apa? Kita gunakan hydraulic support rod gas string yang mana dia mengawal kelajuan untuk turun. So kita tinggal tarik je. Tarik. Dan jangan risau, kita tak perlu susah-susah and then dia akan turun dengan sendirinya.